Sayyidina Abu Talib, Sayyidatuna Khadijah. Di tahun yang sama tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal tahun itu. Maka makin down Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin sedih, terlalu drop. Dan setelah itu makin dahsyat gangguan orang-orang kafir musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ada dua ni, orang tak berani sangat. Orang segan-segan ni, habis dua ni tak ada, habis. Nabi teruk. Sehingga Nabi cuba dakwah di Taif. Ingatkan Taif, okey pun lagi teruk. Tak pernah umur orang Arab layan tetamu macam tu. Nabi ni kita tamu kan, terbang bawah naik atas jauh 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo, 90 kilo, jauh. Tetamu lah tu. Orang Arab tak pernah umur, tak ada sejarah orang Arab tak mulakan tetamu, tak ada. Orang Arab ni sejak zaman Jahiliyah, zaman Nabi Ibrahim, mula Nabi Ibrahim sampailah Nabi Muhammad, tak ada cerita mereka tak hormat tetamu. Mereka sangat, bangsa yang sangat memuliakan tetamu. Nabi Ibrahim yang ngajar mula-mula kan, sampailah anak cucunya tu, walaupun Jahiliyah, walaupun sebab macam-macam, bab tamu mereka dia respect betul. Tak ada tetamu yang tidak dimuliakan. Dan Islam datang endorse saja, sahkan. Okey, jangan cantik tak? Tepuk gambar sikit je kan. Bagi tu kelebihan. Dulu mereka hanya adat. Tetamu mesti jangan sampai tak bagi air, jangan sampai tak bagi makan, jangan sampai tak bagi tempat tidur. Islam datang, orang kata apa? Teruskan, cantik. Kita bagi semangat dengan kelebihan. Setiap suap yang dimakan tetamu dapat pahala satu haji satu umrah. Nabi begitu. Setiap teguk air tamu minum dapat pahala satu haji satu umrah. Siapa yang sembelih binatang, kambing ke, ayam ke, lembu ke, kerbau ke, unta ke, untuk tetamu dia makan, maka binatang itu akan jadi penembus dia dari api neraka. In case dia masuk neraka, tiba-tiba Allah kata tak ada, dah ada yang apa? Cover dia. Apa? Lembu seekor atau ayam seekor. Mana tak ayam ni? Ayam ni ganti kau ke neraka. Pasal apa? Kau tak ingat. Masa Ustaz Mali datang, kau sembelih apa? Sembelih ikan boleh lah kot. Ayam, tadi saya tak minta ayam. Kira ikan boleh lah kan, contoh kan. Lagi besar lagi dahsyat kita punya tukang kawal ni. Selagi hidangan tetamu terhidang, air dah habis, dibuat tambah top up, tidak habis dibiarkan sampai kopi tu disedut-sedut tambah lagi. Ada tambah kan? Nah itu habis tambah, replace. Apa? Kuih popok dah habis, goreng lagi kan? Jangan dah habis dah, satu orang je, tak ada tambah. Jangan gitu. Selagi hidangan, kata Nabi SAW, selagi hidangan untuk tetamu terhidang, waktu dah 2 jam sembang-sembang, ada je guna nak dikunyakan. Ada je. Lepas satu, ada je tidak kan. Selagi itu malaikat istighfar minta ampun untuk semua hari keluarga dalam rumah tu. Ini tengah goreng, anak tu menghidang, suami tengah lahir. Semua didoakan malaikat, ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Non-stop. 2 jam lah malaikat tukang istighfar untuk kita. Dan pasti kabul. Kalau kita belum tentu Allah terima. Ini malaikat. Maka orang dulu begitu. Kamu mesti makan. Siapa yang mulia, tuan rumah yang memuliakan tetamunya, kata Nabi SAW, akan masuk syurga berpegangan tangan, melintas sirat sekelip mata, bukan sebatas kilat. Ini top speed. Tuan rumah, tetamu yang pandai jadi tetamu, tuan rumah yang pandai muliakan tetamu. Ini rusaknya. Ada tetamu yang tak betul jadi tetamu, satu hal juga. Ada pergi nak balik, satu hal juga kan. Datang tak kena masa, satu hal juga. 12 malam tak pergi nak balik, ini satu hal juga. Dua-dua Nabi ajar, dua-dua Islam ajar. Dah makan balik, kata Nabi. Dalam Quran sebut, "Idza ta'amtum fantashiru wala tasta'nisu wala tasta'nisu." Jangan sewa nak borak sampai 12 malam, orang tak tidur, dah terkuat. Berapa kali sangat aku tak faham bahasa lagi. Tetamu dan tuan rumah yang baik, yang memuliakan akan masuk syurga berpegangan tangan, melintas sirat lebih sepantas sekelipat sekelip mata. Orang melintas sirat ni ada 7 speed.
kedip mata, sepatah kilat. Saya pernah sebutkan ni apa? Seperti angin, seperti burung, seperti kuda yang berlari dan berjalan. Nak mana satu? Saya kira amal ada kan. Nak paling maju. Kedip mata sampai tak? Bolehkan tahu. Jadi tak pernah umur Nabi SAW digitukan, tetamu sebulan di sana, ya Allah, dilayan seteruk-teruk lah. Layanan macam disuruh budak-budak balik batu. Orang gila kejar Nabi, halau keluar daripada Taif. Hancur, kata drop, memang down habis Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah, bila dah manusia ni begitu. Ibrahnya, hikmahnya tuan-tuan yang kita belajar daripada kisah itu, tidak ada kesusahan melainkan selepasnya pasti senang. Allah sebut dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebut. Susah pasti senang, selepas susah pasti senang. Maka betul-betul Allah senangkan hati Nabi selepas sampai level. Manusia itu ada level dia yang dia tak dibagi dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dah kata, aku takkan bebankan satu jiwa kecuali semampu dia. Dia memang awal tahu level kita tang mana. Kita je yang merasa dah sampai pada belum lagi. Allah tahu. Allah tak kau uji lebih daripada kemampuan kita. Kita je merasa lebih tak. Maka betul-betul Allah senangkan hati Nabi SAW. Basuh semua duka cita Nabi SAW dengan jumpa Allah. Bawa jalan-jalan, jumpa leluhur-leluhurnya, jumpa Nabi-Nabi sebelumnya, bagaimana mereka respect. Allah nak bagi tahu kalau orang Mekah, orang Taif yang sekarang kedua tu tak hormat kau, tak terima kau, kau tengok satu langit ni, seluruh alam arwah, seluruh alam nirwana kan, terima kau, sambut kau. Yang mereka tu berganda-ganda lagi ramai daripada orang Mekah dan orang Taif. Mekah Taif sinonget banding dengan malaikat-malaikat di langit. Nah, tengok yang terima kau, yang sambut kau, yang muliakan kau lebih ramai berganda-ganda daripada yang bawah tu. Ya, itu cara Allah. Jadi hikmah. Ini pasti berlaku setiap masa. Inna ma'al usri yusra. Yakinlah. Siapa boleh sedang susah, sedang menunggu senang. Sabar menunggu senang, pahalanya ibadat. Ya, dan memang antara cara menghilangkan kesusahan atau menghilangkan susah hati, jangan duduk susah hati dulu terkeluar dalam bilik anxiety begini kan, lagi sakit dulu. Jalan mengantuk, jalan orang kata apa, makan angin, itu menghilangkan stres. Imam Syafi'i kata bahawa safir fafil asfari khamsu fawaid. Musafir lah, travel lah, berjalan lah. Pergilah ni universiti sekolah, pergi jalan. Bawa anak bini berjalan. Jangan duduk kat rumah ni. Padahal tengok dia stres lah. Kan? Ada duit pergi berjalan. Ya? Kelebihan apa kata Imam Syafi'i? Berjalan ni, orang buat berjalan ni, dia dapat 5 kelebihan. Pertama apa? Nombor 1 Imam Syafi'i sebenarnya apa? Tafarruju hammin. Lapang semua kesusahan, kegundahan. InsyaAllah settle. Itu nombor 1. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin. Kedua, kau akan dapat cari income. Orang niaga lagi lah. Kalau Melaka tu dia makan, kicik kau tempat lain, insyaAllah. Orang Indo tu dia makan kat Indo, dia makan kat Malaysia. Alhamdulillah, kaya-kaya. Boleh buat rumah tempat tingkat kat Indo. Orang Bangla tak boleh makan, insyaAllah rezeki Allah tu buat. Tak ada sini kat sana. Iktisab ma'isyah, boleh cari income dengan berjalan. Jangan duduk aku yang boleh tak punya baju dulu sini. Cuba cari tempat ni, tukar tapak. Hari ni kadang-kadang dekat Speedmart RM1. Tapi bila pindah tapak, masuk airport jadi RM5. Pindah tapak lagi atas langit jadi RM7. Asyik kan, pun tak sama je. Sebab pindah tempat bergerak. Yang kedua. Yang ketiga apa? Tafarruju hammin wa ilmin, boleh tambah ilmu. Orang banyak berjalan ni, banyak ilmu dia dapat tu. Kedua, keempat, wa adabin, dan tambah adab, tambah sopan. Kita kalau tuan rumah tuan,
Ya, kesopanan kita gitu-gitu aja. Tapi kalau tuan-tuan merayau sikit, kan, jalan jauh sikit, kan, tengok orang mereka macam mana atas jalan raya, kan, tengok orang London macam mana atas jalan raya, kan, tengok orang New Zealand macam mana Pulau Sempang, kan. Kau tahu, ajar betul-betul masa kan. Kita kalau tak ada trafik kan, memang setengah jam kita tak Pulau Sempang. Tak ada siapa nak bagi laluan. Orang putih tak ada kan. Orang putih katanya sangat toleran. Asal nampak kita nak keluar, dia bakal berhenti bagi jalan. Tak ada traffic light pun. Sangat toleran semua. Ini kita belajar sikit lah. Ada kan, waktu dulu banyak bab lagi. Macam mana mereka mulakan tetamu. Macam saya pergi India tuan-tuan, ya Allah, saya tetamu sakit tu India, sakit pergi hospital, berdikit orang tempatan beratur, berdikit dan betul-betul. Dia tengok saya, orang-orang datang, semua ke tepi. Tetamu, dulukan tetamu. Ya Allah. Sebab kita tetamu, kita potong queue. Orang tempatan ni semua ke tepi. So kita potong queue yang betul-betul dulu. Sebab kita mehman. Dia kata mehman hai. Tetamu. Ya Allah. Kalau kita kat planet beratur, bangla masuk. Kalau kita orang Malaysia, dia beratur kat planet, Indol masuk. Kau satu, ni buat pada mana awak? Anak begitu. Tak peduli kan? Jauh banyak kita belajar bila kita berayau, bila kita berjalan. Cuba pergi India tu, belum begitu pandai. Okey, yang terakhir, wa ilmu adabin wa suhbatul majidi. Kamu akan dapat bertambah kawan yang baik-baik. Makan jumpa wali, juga makan jumpa guru yang bagus-bagus, berhikmah, ibrah daripada dibawa berjalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dah lewat ni. Banyak lagi nanya. Durus ni mengajar pelajaran ibrah daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga sedikit yang saya dapat kongsikan ini Allah jadikan manfaat insya-Allah.